sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Karam. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, kita kena buat apa? Baca doa. Okey, jom sama-sama ikut Ustaz. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min fazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, semua ikut tangan Ustaz, ikut jari Ustaz ni. Allah. Okey, sama-sama kita baca dua kali masyaallah. Semua tahu tak? Dua kali masyaallah macam mana? Tahu. Tahu. Okey, bagus. Sama-sama ikut Ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okey, bagus. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Semua sihat hari ni? Ya, Ustaz. Dah makan dah? Belum, Ustaz. Pas ni rehat. Rehat. Ya. Nak makan apa ni pada rehat? Maggi, Ustaz. Maggi. Maggi. Baru dah makan Maggi kat Jadi sekolah. Ustaz kata makna kan? Makan. Makna tu apa? Makan. Boleh makan. Okey. Makna Ustaz, saya suka Maggi tom yum. Maggi tom yum. Saya ni tak kerja apa Ustaz? Maggi tom yum. Sedapnya. Okey. Kita akan teruskan dengan pembelajaran kita hari ni. Terus. Tahu tak kita nak belajar apa ni? Tahu, Ustaz. Okey, jom kita sama-sama ke set induksi. Okey, semua nampak gambar depan ni? Nampak, Ustaz. Ayah Ustaz tu. Bukan. Ustaz baca raja, Ustaz. Raja. Tu ayah Ustaz di baju raya ke? Dia pakai keris tu, Ustaz. Ni nampak ni dia pakai apa ni? Keris. Makan. Kahak bro. Okey, semua tenang tak ada siapa? Ustaz. Tapi Okey. saya pernah nampak dekat TV Ustaz. Menolak kat TV. Saya lakon tu, saya Ustaz. nampak dia kat Apa? papan tanda Malanda. dekat Kelantan. Kelantan. Ha. Okey. Dia artis Ustaz. Bukan artis. Bagaimana ni? Untuk pengetahuan awak semua, gambar ni merupakan yang di-Pertuan Agong kita yang sekarang. Dia dapat baginda ni. Kamu semua tahu ke Agong tu siapa? Tak tahu, Ustaz. Okey, Agong ni merupakan ketua negara kita, ketua negara agama Islam. Macam mana dia boleh jadi ketua Ustaz? Dia jadi ketua sebab Pinguin ke? bukan spinwheel. Dia jadi ketua sebab keturunan dia. Oh. Keturunan baginda. Ustaz macam Ahmad kan ketua kelas. Ahmad ketua lah. Ahmad ketua kelas kita saja, bukan ketua kelas negara. Dengar tu Ahmad. Okey. Maksudnya anak ada keturunan lah Ustaz. Ya Ahmad ada keturunan raja ke? Yes. Okey. Kamu rasa baginda dihormati ke dalam negara kita? Dihormati. Kenapa kamu kata beliau baginda dihormati? Sebab ketua kelas pun saya hormat. Takkanlah ketua negara tak. Hakimi ada pendapat Hakimi? Saya rasa dia sama dengan Ahmad Ustaz. Apa yang sama? Tak gitu lah. Apa yang sama tu Hakimi? Sebab dua ketua. Dua-dua ketua. Oh, Semat lah. Ahmad. Ustaz, Ustaz. Saya ada lagu tentang ketua. Sila bangun. Monitor ketua. Okey. Saya nak tanya. Ada tak? Ada tak yang lebih mulia daripada, lebih dihormati daripada Agong ni? Ada. Masa siapa? Donald.
Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tak. Okay, betul. Satu. Satu lagi siapa? Rasulullah. Allah. Yes. Yeay. Okay. Yang paling agung, yang maha agung adalah Allah. Siapa Allah ni? Tuhan kita. Tuhan kita. Lagi Amirul? Our God. Our God lagi. I don't know. Ada lagi. Allah ni siapa? Allah ni apa? Siapa? Siapa Allah ni? Allah ni Tuhan yang kita sembah. Yes. Bagus. Bagus. Okey. Hari ni kita akan belajar sama-sama tentang agung dan mulianya Tuhanku. Agung. Dalam tajuk ni kita akan belajar tentang Asma Allah Al-Husna, iaitu semua baca ni ikut Ustaz. Al-Azim, Al-Azim dan Al-Hamid. Al-Hamid. Lagi sekali, Al-Azim, Al-Azim dan Al-Hamid. dan Al-Hamid. Al-Azim Al-Azim dan Al-Hamid. dan Al-Hamid. Okey, bagus. Okey. Semua tahu ke apa maksud Al-Azim dan Al-Hamid? Tahu. Okey, jom sama-sama kita tahu dengan lebih lanjut Al-Azim dan Al-Hamid. Jom. Saya suka makan mie goreng. Semua bingung. Tibalah Kimi ni. Ustaz cakap benda lain. Okey. Kita teruskan dengan pengertian Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, kita mulakan dengan maksud Al-Azim. Sama-sama ikut Ustaz boleh? Boleh. Maksud Al-Azim. Maksud Al-Azim. Al-Azim Al-Azim bererti Maha Agung. Maha Agung. Nama Allah Nama Allah Al-Azim Al-Azim bermaksud Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maksud Yes, sir. Okey. Semua faham ke apa maksud Al-Azim ni? Faham. Sikit-sikit Ustaz. Faham sikit. Ha. Okey. Okey, Amirul boleh bangun? Boleh tak? Boleh terangkan sikit apa maksud Al-Azim ni? Saya tak tahu. Al-Azim ni Ustaz, dia macam dia agung Ustaz. Agung. Bagus semua. Yeah. Terangkan Amirul. Terangkan berani. Ustaz Azim tu kawan saya. Azim, ada kawan awak nama Azim? Ada. Wah. Nama bapak kawan saya. Kawan saya pun ada situ. Sikit-sikit je. Oh, orang tak tanya dia. Orang tak tanya dia. Kan Kimi. Okey. Okey semua. Okey, Ustaz terangkan sikitlah tentang maksud Al-Azim ni. Boleh, Ustaz. Al-Azim ni daripada Asma Allah Al-Husna. Asma Allah Al-Husna tu apa? Siapa tahu? Ustaz, nama-nama Tuhan Ustaz. Nama-nama Tuhan. Betul. Nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Asma tu bukan sakit ke tak? Asma tu ASMA. Oh. Penyakit. Tapi dalam bahasa Arab Asma alif sin mim alif hamzah adalah jamak bagi Ismi. ismun. Oh, Ismu tu apa Ustaz? Ismun tu nama. Oh. Kalau asma jadi Nama-nama. Okey, Sebab tu bukan nama cleaner dekat Masjid Fatih Ustaz. betul juga. Oh. Nama mak kawan ustaz pun ada nama Asma. Oh. Nama baby. Nama dia nama binti. Nama Oh, nama-nama. Oh, nama-nama. Oh. Okey. Kalau di Tekor nama dia di Tekor. Al-Azim ni kan maksud dia Maha Agung. Jadi tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah. Oh. Jadi kau rasa ada tak makhluk yang lebih agung daripada Allah? Tak ada. Takkan jumpa lagi. Tak ada lagi. Orang takkan jumpa, awak takkan jumpa. Oh, takkan jumpa. makhluk yang lebih agung daripada Allah. Sebab Allah ni yang menciptakan semua benda, segala perkara. Jadi tak ada apa yang boleh menandingi kehebatan Allah. Faham semua? Faham. Okey, bagus. Ustaz, Kimi memang ikut Ustaz.
Main kertas. Malam je. Ni dah main kertas lagi ni. Nak tahu tak? Dah setelah tu. Okey, selesai kita pergi ke Maksud Al-Hamid. Ikut sama-sama. Maksud Al-Hamid. Maksud Al-Hamid. 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 Berarti Berarti Maha terpuji. Maha terpuji. Nama Allah Al-Hamid. Nama Allah Al-Hamid. Bermaksud Allah Maha terpuji. Allah Maha terpuji. Melimpahkan segala kurniaan. Melimpahkan segala kurniaan. Nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Dan sangat layak dipuji. Okey, bagus semua. Okey, Al-Hamid ni maksud dia Maha terpuji. Maha terpuji. Sebab apa Allah nama Allah Al-Hamid? Sebab apa? Ada dalam ni. Terpuji. Sebab Allah tu maha terpuji. Sebab apa? dalam Allah telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat Layak layak dipuji. dipuji. Oh, pandai je Nova. Apa ada baca Jawi ke? Wah, okey. Al-Hamid ni maksud dia Maha terpuji. Maksudnya Allah memang layak, yang maha layak dipuji. Sangat terpuji. Okey. Kita boleh bagi contohlah macam Hakimi. Contoh Hakimi, dia suka bagi kawan-kawan dia aiskrim dekat awak semua. Betul, Dekat betul. kawan-kawan. Jadi awak semua pun dapat aiskrim tu cakap terima kasih dekat Hakimi. Betul. Sebab Hakimi dia buat baik dengan awak. Oh, Jadi betul. awak pujilah Hakimi ni. Wah, Hakimi banyak Hakimi. Dah lah handsome. Dah handsome. Dah lah baik. Dah lah baik. Kaya. Saya kita layak dipuji tu. Okey. Semua ikut Ustaz. Maksud Al-Azim. Maksud Al-Azim. Al-Azim berarti Maha Agung. Maha Agung. Maksud Al-Hamid Maksud Al-Hamid berarti Maha terpuji. Maha terpuji. Al-Azim Al-Azim. Maha Agung. Maha Agung. Al-Hamid Al-Hamid. Maha terpuji. Maha terpuji. Okey, semua dapat Dapat. Okey, Ustaz. Ustaz nak kita gila-gila baca dalam satu kelas ni. Sebut macam Ustaz cakap tadi. Al-Azim Maha Agung. Kemudian dengan Ahmad, Al-Azim Maha Agung. Kemudian Hakimi, Al-Hamid Maha terpuji. Terus yang Naufal, Al-Azim Maha Agung. Dan Amirul, Hamid Maha terpuji. Okey, boleh semua? Boleh. Kita akan tukar-tukar pula. Boleh. Boleh. Okey, kita mulakan dengan Ahmad. Al-Azim. Okey, Al-Azim Maha Agung. Maha Agung. Okey, bagus. Hakimi. Al-Azim. Maha Agung. Alhamid awak. Ini Alhamid dah. Tadi kata gila-gila. Ya, gila itu kamu. Salah sebut. Al-Hamid. Ikut. Oh, ikut. Alhamid. Maha terpuji. Maha terpuji. Okey, Naufal. Okey, ikut saya. Anak. Okey. Al-Azim. Al-Azim. Maha Agung. Maha Agung. Saya. Sila Amirul. Alhamid. Al-Hamid. Ikutlah kawan. Okey, ikut. Alhamid. Al-Hamid. Maha terpuji. Maha terpuji. Okey, Ahmad, mula balik. Start dengan Al-Hamid. Awak tak baca lagi Al-Hamid. Ahmad. Nombor tidur tak? Al-Hamid. Al-Hamid. Semua ikut. Al-Hamid. Al-Hamid. Alhamid. Maha puji. Al-Azim. Alhamid. Maha Agung. Maha Agung. Al-Hamid. Cukup. Okey. Yang sabar ini. Al-Hamid. Awak lagi. Oh. Al-Hamid. Okey, sama-sama semua ikut. Alhamid. Maha terpuji. Al-Azim. Al-Azim. Maha Agung. Maha Agung. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan main sikit. Main
Spin the wheel. Tak boleh main tak? Boleh. Kita boleh belajar sambil bermain. Saya nampak event. Salah server. Ni kelas dulu tu. Belum Amirul, jangan melibatkan perasaan dalam lagi. Okey, contohlah. Okey, Ustaz spin nama ni dapat Kita jadi. Ni akhirnya nama Nafal tu kan Ini rasanya okey, mungkin contoh. No. Tak apa Ahmad, sabar. Ni contoh saja. Oh, contoh lah. Ustaz spin dapat nama Ahmad contoh. Okey. Okey, nanti Ahmad perlu sebut nama Allah yang dah kita sebutkan tadi. Dua-dua tu. Boleh semua? Boleh semua? Tak ingat macam mana tak? Boleh, awak ingat. Kawan-kawan boleh tolong. Saya ingat. Bagus Amirul, awak ingat. Okey, semua faham cara main? Faham, Ustaz. Okey, bagus. Okey, Ustaz nak Ustaz, sekejap lagi jam kan. jamban. Okey, bagus. Dia pergi play. Gila. Amir. Okey, Ustaz nak Hakimi, sini. Saya. Bangun, sila ke depan. Awak tekan tengah-tengah ni. Spin. Al-Habib. Okey, sila duduk. Nobar. Okey, Ahmad. Ahmad. Okey, Ahmad. Boleh bantu Ahmad? Oh no. Okey, Ahmad. Ahmad, sebutkan kedua-dua nama Allah yang kita belajar tadi. Al-Azim. Okey, semua sama-sama. Okey, sama-sama. Kita ikut Ahmad. Baca Ahmad. Al-Azim. Al-Azim. Okey, semua ikut. Ikut lagi sekali Ahmad. Al-Azim. Al-Azim. Al-Hamid. Al-Habib. Okey. Seterusnya sebut maksud. Boleh lah pula Ustaz. Boleh, awak boleh. Ustaz nak awak betul-betul ingat nama maksud Allah. Pakde gak Sulaiman. Laki Ahmad, laki. Okey, lagi sekali. Al-Azim. Al-Azim. Maha Puji. Al-Azim. 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 Al-Hamid. Al-Hamid. Al-Azim Maha Agung. Al-Azim Maha Agung. Al-Hamid Maha Puji. Al-Habib Maha Puji. Okey, bagus. Tepuk tangan orang. Mari. Spin nama kawan awak pula. Juga betul lah. Okey. Kita tengok siapa yang bertua. Ahmad. Ustaz, saya rasa kena tekan shuffle lah Ustaz. Siapa ni? Siapa ni buat? Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. Ahmad lagi. Yeay. Nampak ni. Nama Ahmad yang elak lah. Kita remove nama Ahmad. Okey, Boleh. siapa yang terkena? Ahmad lagi. Okey, Naufal, boleh bangun Naufal? Kenapa sebutkan sifat Allah? Okey. Naufal, Boleh juga. sebutkan dua nama Allah yang kita baca tadi. Saya Ustaz saya. Al-Azim. Okey, yang kedua Al-Azim dan Al-Azim. Okey. Okey. Apa maksud Al-Azim? Al-Azim maksud dia Maha Agung. Maha Agung. Okey, bagus. Saya. Okey, maksud Al-Hamid pula. Dia Maha Puji. Mahal puji. Mahal. Okey, terima kasih Naufal. Semua tepuk tangan untuk Naufal. Mari kita spin lagi. Okey, spin. Nampak kau speed. Jadi hari ini. Okey. Wah. Cepat, boleh bangun. Ingat tak kita baca apa ni? Okey, tak apa. Kawan-kawan boleh tolong. Boleh Ustaz. Kawan-kawan tolong Juan. Boleh Ustaz. Sebutkan dua nama Allah yang kita belajar tadi.
Al-Azim. Okey, bagus. Masuk. Al-Azim Al-Azim. pula Ustaz. Azim Maha Agung. Maha Agung. Maha Agung. Okey. Al-Hamid. Al-Hamid. Terpuji, Maha terpuji. Maha terpuji. Okey, bagus. Sabar. Okey, sebut. Juan sebut nama dan maksud. Kawan-kawan semua ikut. Boleh? Boleh. Okey. Teruskan. Al-Hamid. Al-Hamid. Maha terpuji. Maha terpuji. Al-Azim. Al-Azim. Maha teragung. Maha Agung. Okey, bagus. Terima kasih tuan. Mula-mula Ustaz. Okey, nak kena sikit lagi ni. Tak perlu. Boleh bangun, boleh bangun. Jual dah spin Ustaz. Jual sikit. Tengok dapat nama siapa. Saya kira dapat nama Ustaz ni. Give Susah nak agak. Okey, Hakimi, sebutkan dua nama Allah yang kita belajar tadi. Saya belajar yang pertama Al-Azim. Al-Azim, semua ikut. Al-Azim. Yang kedua, Al-Azim. Al-Azim. Saya dah cakap dah tadi. Ulang balik. Awak ingat lagi tak? Oh, yang kedua saya tak ingat Ustaz. Okey, yang kedua kita belajar Al-Hamid. Oh, Al-Hamid. Okey, semua ikut Hakimi baca. Al-Azim. Al-Hamid. Al-Hamid. Okey, berikan maksud Al-Azim dan Al-Hamid. Al-Azim, Maha terpuji. Al-Azim. Al-Azim. Salah. Kurang betul. Tak betul tadi Ustaz. Mana ada? Dia fitnah saya Ustaz. Okey. Al-Azim apa dia Ustaz? Al-Azim tu maksud dia Maha Agung. Agung. Oh, Agung tadi. Okey, dari sini sebut sama semua ikut. Al-Azim, Maha Agung. Al-Azim. Maha Agung. Al-Hamid Al-Hamid, Maha Maha terpuji. Okey, semua ikut Hakimi. Al-Hamid, Maha terpuji. Al-Hamid. Maha terpuji. Okey, bagus Hakimi. Yeay. Tepuk tangan ke semua. Ustaz. Okey. Seterusnya, mari kita lihat dalil nakli Al-Azim dan Al-Hamid. Apa itu? Siapa tahu dalil nakli ni apa? Okey, sebelum tu. Siapa tahu dalil tu apa? Tahu. Mana nak tahu? Dalil tu maksud dia bukti. Bukti. Semua sebut sama. Dalil ialah bukti. 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 Okey. Dalil ni bukti ni terbahagi kepada dua. Berapa semua? Dua. Dalil nakli sebut sama-sama. Al-Azim, Al-Hamid. Salah tu. Ikut Ustaz. Okey, dalil terbahagi kepada dua. Dalil terbahagi kepada dua. Pertama, dalil nakli. Dalil nakli. Yang kedua, dalil akli. Dalil akli. Okey. Sama je Ustaz. Lain. Beza kan cara eja dia? Nakli, akli. Sebut sama-sama. Nakli, Nakli. akli. Akli. Okey, dalil nakli ni untuk pengetahuan awak semua, dalil nakli ni adalah dalil daripada sumber-sumber, iaitu Nas dan Al-Quran, hadis, Al-Quran dan hadis. So, apa semua? Al-Quran dan hadis. Hadis. Okey, dalil akli pula, akli daripada perkataan akal. Dengar. Nampak kan? Perkataan akal. Nampak. Maksud dia, sumber dia daripada akal fikiran kita. Apa semua? Akal fikiran. Okey. Akal fikiran. Okey, mari kita lihat dalil nakli untuk Al-Azim. Jom. Semua sebut sama-sama. Dalil nakli. Al-Azim. Al-Azim. Okey. Semua sama-sama ikut Ustaz baca potongan ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal aliyyul 'azim. 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 Wa huwal aliyyul 'azim.
Semua ikut Ustaz. Dan dialah yang maha tinggi dan yang maha agung. Dan dialah yang maha tinggi dan yang maha agung. Okey, semua nampak ada dalil nakli ni, potongan ayat ni. Mana perkataan Al-Azim kat sini? 1, 2, 3, yang mana? 3. Al-Azim, semua sebut. Al-Azim. Al-Azim. Al-Azim maksud dia? Maha Agung. Maha Agung. Okey, bagus semua. Okey, semua kena ingat Ingat. Ustaz nak uji kamu semua ni. Tak nak. Weh, kena. Nak beritahu mak ayah awak ni. Okey. Seterusnya, dalil nakli Al-Hamid, sebut sama-sama. Dalil nakli Al-Hamid. Okey, semua sama-sama ikut Ustaz baca potongan ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu Hamidum Majid. Innahu Hamidum Majid. Okey, kita tengok terjemahan dia sama-sama. Okey, semua ikut Ustaz. Sesungguhnya dialah yang maha terpuji, lagi maha mulia. Sesungguhnya dialah yang maha terpuji, lagi maha mulia. Okey, bagus. Semua tengok ni, semua tengok kat depan. Apa maksud dialah di sini? Dialah tu siapa? Nak menuju ke siapa? Okey, bagus semua. Perkataan Al-Hamid kat mana? 1, 2, 3. Yang mana? 2. Sebut sama-sama. Hamidun. Maha mulia. Okey, bagus. Semua ingat ya? Ingat, Ustaz. Okey, kita teruskan dengan aktiviti kita. Ustaz akan bagi lembaran kerja. Saya akan bagi setiap kamu lembaran kerja. Kamu perlu tulis dalil nakli tersebut. Boleh, Ustaz. Boleh semua. Kamu semua tak bawa pensel je. Betul. Tak apa, Ustaz bagi sekali. Okey. Ni untuk Ahmad. Okey. Okey. Ni untuk Hakimi. Ni untuk Naufal. Ni untuk jual. Terima kasih Ustaz. Okey, semua boleh tulis nama. Okey. Boleh bincang ke, Ustaz? Boleh. Tak boleh. Kita nak uji dulu kan? Tak, dia nak tulis kat sini. Jangan Ustaz, apa apa aja, Ustaz? Okey. Semua tulis nama dan tulis kelas. Ustaz, saya minta. Okey. Semua tulis nama. Ikut sama-sama. Nama Ustaz apa Ustaz? Dah Ustaz. Tanya datang. Saya tulis sendiri. Okey, semua dah tulis dah nama dan kelas. Saya dah siap, Ustaz. Uish. Dah siap nama dah. Tulis nama je. Tak, saya murid terbaik tuan aku. Baik. Sekejap dulu. Okey. Okey, semua boleh baca soalan tu? Boleh. Okey. Semua baca soalan nombor 1. Percaya. Semua. Sama-sama kita baca. Semua, Ustaz. Boleh baca? Semua boleh baca? Wi? Boleh. Dua tak boleh, Ustaz. Ui. Dua ni baru ikut dua. Zero rekod 1. Okey. Tak apa. Boleh belajar. Tak apa. Nanti kita sama-sama belajar Al-Quran untuk kelas akan datang nanti. Ya? Yes. Okey, semua baca sama-sama. Soalan pertama. Satu-satu kataan. Satu. Ya. Satu-satu kataan. Bukan satu-satu huruf. Okey. Kan saya kata dia ikut dua. Okey. Bukan ikut Ustaz. Bukan. Okey. Okey, soalan satu. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Azim. Okey. Soalan kedua. Berikan
soalan. Ustaz bagi masa dalam 5 minit. Macam mana pilih Ustaz? Awak pernah bagi sekolah ke? Saya murid terbaik sekarang ni. Wow. Yeay. Okey, apa ni? Macam mana kita tu ni Ustaz? Jual kita jadi sambung. Okey, tak apa. Boleh tulis lagi 3 minit. Tak ingat lah Ustaz. Saya rasa Ustaz, macam mana nak ingat? Tak, Tak boleh boleh nak apa buat pun. Mana boleh dengar lepas. saya nak buat pai. Okey, tak apa. Kamu semua tak ada jawab lagi kan? Tak boleh. Okey, tak apa. Kita sama-sama. Okey, Bagi Ustaz. dulu Ustaz lembaran kerja ni. Okey, Ustaz nak secara berpasangan Juan dan Naufal, Hakimi dan Ahmad. Okey, sama-sama hafal berganti-ganti secara berpandangan, facing your partner. Biasa Baik, Pak. Ustaz. Saya apa Ustaz? Apa? Better. Better. Jangan better lagi. Jangan better sekarang. Okey, tak apa, boleh better sekarang. Hakimi dan Ahmad boleh hafal. Okey, setiap pasangan perlu hafal dalil ni. Wa huwal aliyul azim. Okey, Ahmad hafal dulu. Okey, bersama hafal secara berdua. Ustaz bagi masa dalam 3 minit. 2 minit jam kan? Innahu Belum. apa dulu, sama. Okey, semua kena berganti-ganti ya apa-apa ni. Boleh? Ahmad tak baca lagi tak saya baca. Wahwal aliyul azim. Okey. Jual dengan hafal okey tak hafal? Okey. Okey, mantap. Okey, semua dah hafal Al-Azim? Dah. Okey, kita bagi kepada Al-Hamid. Semua kena hafal secara berdua. Innahu Hamidum Majid. Okey. Innahu hamidum Okey, hafal dulu dan kita bagi masa 3 minit. Innahu hamidum. Innahu hamidum. Innahu hamidun. Innahu Oh, sedap baca. Okey, 3 minit telah berlalu. Ustaz akan berikan semula lembaran kerja ni untuk kamu muntahkan balik apa yang kamu hafal. Okey, Ustaz bagi seorang satu balik. Lembaran Okey. kerja. Terima kasih Ustaz. Ustaz bagi masa dalam 5 minit untuk kamu semua tulis kedua-dua dalil tadi yang kamu semua tak boleh buat tadi. Lepas tu kamu dah hafal. Innahu hamidum majid. Oh, boleh kan? Masuk surga. Ustaz boleh jauh ya Ustaz? Jauh. Kita kena tulis dalil nanti ni. Yang pasal tadi, contoh ayat Al-Quran. Al-Quran dalam
apa semua? Arab. Arab. Okey. Tak, apa biru. Baik, Novel jangan niru. Okey, semua dah siap ke semua? Belum. Belum lagi. Abang ambil masa kamu. Lagi seminit lagi. Akhir siaran ni. Saya ni. Okey lagi. Okay, Ustaz dah siap. Dah siap. Okey, bagus. Tukar dengan pasangan kamu. Dah Ustaz. Ustaz, Ahmad tak jawab Ustaz. Saya dah jawab Eh, Ustaz di situ. Okey. Okey, soalan pertama. Berikan dalil nama Allah Al-Azim. Apa jawapan dia tadi? Oh, Kita tengok. Wah, Okey, ada siapa salah ke? Okey, Ya semua betul. kalau betul, soalan Ustaz. Ustaz lupa jawab lain Ustaz. Lupa jawab. Kita kena ambil dana daripada ibu teks saja. Saya gunakan bukan ibu teks. Okey, siapa yang tak ada salah kan? Novel dia jawab lain. Okey, tak apa. Juan nanti pangkah jawapan Novel. Okey Ustaz. Yang lain kalau betul tandakan right. Pangkong buang novel betul. Okey, soalan kedua. Berikan dalil nama Allah Al-Hamid. Apa semua jawapan dia? Wa huwal aliyyul azim. Al-Hamid. Hamid dah Juan. Okey, sama-sama. Dalil nakli Al-Hamid. Wow, Juan menirukan saya tadi Ustaz. Tak faham Ustaz. Inna huwa al-alimul majid. Okey. Ada siapa salah ke? Ada. Ada. Okey, bagus. Tandakan right. Okey, bagus. Okey, semua boleh pulang. Memang akan terima kasih. Satu lagi sama dulu. Innahu hamidun majid. Okey, seterusnya kita pergi ke kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, sebelum tu Ustaz nak kamu berbincang secara berpasangan. Apa kepentingan beriman dengan nama Allah? Bukan untuk Al-Azim dan Al-Hamid je, untuk semua secara keseluruhan. Oh. Ustaz nak setiap pasangan bagi satu je. Okey. Boleh berbincang. Ustaz bagi masa dalam 2 minit untuk kamu berbincang. Oh shoot. Jadi Ustaz, ini sembang. Bincang. Okey, ya kalau bincang. Juan suka kacau saya Ustaz. Wis, apa main tak duduk ni tak? Tak dia main-main kelas tak? Aduh, jangan main kelas. Tak ajar ni. Okey, masa telah berlalu. Okey, setiap pasangan bagi seorang wakil. Ahmad. Naufal. Okey, untuk guru Juan dan Naufal bagi jadi wakil. Okey, Naufal boleh datang ke depan. Boleh bangun, datang ke depan, kongsikan kepada rakan-rakan apa yang awak berdua bincang tentang kepentingan beriman dengan nama Allah ini. Wish. Okey, Naufal. Dengan beriman dengan Allah ni masuk syurga. Okey, bagus.
Okey, Nofal boleh duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nofal kerana berani datang ke depan. Terima kasih Nofal. Okey. Hakimi dan Ahmad, wakil. Ahmad. Hakimi Ustaz dia kata tadi. Seorang jadi wakil. Hakimi. Hakimi, okey Hakimi boleh datang ke depan. Menghadap kawan-kawan awak. Apa kepentingan beriman dengan Allah yang awak berdua bincang tadi? Yang saya bincang tadi kepentingan beriman dengan nama Allah memupuk rasa insaf. Memupuk rasa insaf. Sebab apa rasa insaf? Sebab Allah kan Maha Besar. Jadi kita takut ada kejahatan. Bagus Hakimi. Okey, semua tepuk tangan untuk Hakimi. Kami Hakimi. Okey, bagus. Okey, mari kita lihat kepentingan beriman dengan nama Allah yang ada dalam buku teks kita. Sebab apa kita guna buku teks kita? Ustaz itu buku teks. Betul, itu dictionary. Mak awak cikgu ke? Bagi buku. Okey, kita gunakan buku teks ni. Kita ambil kepentingan ni daripada buku teks sebab nanti awak ada ujian kuasa. Ujian kuasa tu diambil daripada Buku teks. buku teks. Okey, bagus tuan. Okey, jom kita baca sama-sama kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kepenting. Okey, ikut sama. Kepentingan Beriman dengan nama Allah dengan nama Allah Al-Azim Al-Azim dan Al-Hamid. dan Al-Hamid. Pertama, sentiasa merasai keagungan Allah. Kedua, membentuk peribadi berakhlak mulia. Ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Keempat, melazimi sikap rendah diri dan tidak sombong. Okey. Ahmad, baca yang pertama. Semua ikut Semua ikut Ahmad. Sentiasa merasai keagungan Allah. Okey, bagus Ahmad. Hakimi baca yang kedua. Membentuk Semua ikut semua. Membentuk peribadi berakhlak mulia. Okey, Naufal yang ketiga baca. Memupuk Semua ikut. Okey, semua ikut Naufal. Kesian kat Naufal ni. Semua ikut bacaan Naufal. Semua boleh semua? Boleh. Okey, Naufal lagi sekali. 1, 2, 3. Memupuk sifat bersyukur dan Terima kasih. Okey, bagus. Juan pula. Yang keempat. Melazimi sikap rendah diri dan tidak sombong. Okey, bagus Juan. Okey, semua tepuk tangan untuk diri masing-masing. Okey, kamu semua tahu ke maksud sentiasa merasai keagungan Allah ni? Tahu. Okey, tak tahu. Okey, tak apa. Kita belajar sama-sama. Okey. Apabila seseorang tu dia menghayati nama-nama Allah ni, lebih-lebih lagi Al-Azim dan Al-Hamid. Al-Azim maksudnya Maha Agung. Al-Hamid Maha terpuji. Jadi, orang yang menghayati nama-nama Allah ni, dia akan sentiasa sedar bahawa Allah melihat segala tingkah laku dia. Jadi, dia akan takut untuk melakukan maksiat. Okey, yang kedua, membentuk peribadi berakhlak mulia. Sebab apa? Apabila kita beriman dengan nama Allah ni akan membentuk peribadi kita. Sebab apa? Siapa tahu? Naufal boleh terangkan? Boleh bagi pandangan awak tentang sebab apa? Sebab kita sedar kita ni Tuhan. Ya, betul. Sedar yang kita ni Bertuhan. Okey. Okey, pandangan Ustaz macam ni. Enggak. Maksudnya pandangan pendapat yang salah. Bukan tak salah, betul. Cuma tak cukup tepat lagi. Okey. Salah. Sebab Kamu dalam label Ustaz. bukan. Ya
berapa? Siapa tahu? Saya. Dua lagi kan. Ada Ada tahu tak? keseluruhan. Oh, Ada saja. 99. 99. Ada berapa semua? 99. Okey. Dalam 99 nama tu ada banyak nama Allah yang baik-baik, yang Mana, Ustaz? terpuji. Apa? Yang mana? Banyak. Ada banyak. Awak semua boleh cari sendiri, boleh bincang dengan mak ayah awak semua. Macam apa lah. Okey. Contoh dia macam nama Allah Ar-Rahman. Siapa tahu apa maksud Ar-Rahman? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Saya macam mendengar. Ar-Rahman tu maksud dia Maha Pemurah. Okey. Nama cikgu saya. Pemurah. Okey, pemurah ni adakah sifat yang baik? Baik. Okey. Al-Hamid tadi maksud dia apa? Terpuji. Okey. Semua nama Allah ni memang baik-baik, memang hebat-hebat yang wajar untuk kita contohi. Okey. Jadi bila kita contohi, kita akan membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Okey. Semua dah faham dah? Okey, yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Okey, sebab apa kita akan rasa lebih bersyukur dan berterima kasih? Siapa tahu? Ahmad ada. Sebab kita beriman dengan Allah. Betul. Kurang tepat tadi. Oh. Okey. Saya pas kat Hakimi ada pandangan. Saya Saya pas rasa saya nak ingatkan tolong saya Ustaz. Juan, tolong Hakimi. Saya rasa Ustaz dah lebih baik jawab. Okey, tak apa Ustaz tolong. Nasi kamu semua. Hei, kita akan rasa lebih bersyukur dan berterima kasih sebab Allah dah bagi kita apa? Allah bagi apa kita kat kita? Rezeki. Rezeki. Sekolah. Nek tu bagi apa? Oh. Nikmat. Okey, Orang lain nama nikmat. nikmat ada juga nama orang nikmat. Okey, yang keempat, melazimi sikap rendah diri dan tidak sombong. Sebab apa kat sini? Maksud dia sikap melazimi sikap rendah diri. Sebab kita tahu Allah bersifat agung. Yes, sebab satu-satunya sifat Allah yang Allah kan yang tertinggi, yang terkuat, yang teragung. Jadi, adakah kita sebagai makhluk Allah ni layak untuk bersifat sombong? Okey, bagus. Kita kena sentiasa rendah diri. Okey, bagus. Semua ingat Saya paling bagus. Okey, semua last. Sama-sama kita ikut Ustaz baca. Sentiasa merasai keagungan Allah. Kedua, membentuk peribadi berakhlak mulia. Ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Keempat, melazimi sikap rendah diri dan tidak sombong. Okey, bagus. Seterusnya kita akan ke aktiviti yang seterusnya. Susun ayat dengan betul. Wow. Semua susun ayat dengan Betul. Okey. Semua ingat tak apa yang awak baca tadi? Tak ingat. Hai, ingat ke? Ustaz, awak kena ingat tadi. Okey. Okey. Ustaz nak setiap orang secara bergilir-gilir pergi ke depan untuk susun setiap satu kepentingan beriman dengan nama Allah tadi. Contoh dia macam kat sini adalah kepentingan nama Allah tadi. Awak susun di tepi nombor ni. Faham semua? Okey, siapa nak mula dulu? Naufal. Naufal dulu, boleh Naufal? Okey, Naufal boleh bantu datang ke depan. Susun yang pertama. Saya nak susun tadi macam ni. Try. Saya try. Boleh. Jadi apa? Okey, yang pertama tadi sentiasa. Oh. Sentiasa kan? Okey. Sentiasa merasai. Okey.
Oh, ya. Betul nak dapat. Okey, sentiasa merasai sama dengan dia. Merasai keagungan. Berakhlak mulia. Apa jawapan dia? Merasai keagungan Allah. Keagungan Allah. Okey, bagus Nafal. Tepuk tangan untuk Nafal. Wow. Okey, semua ikut. Nafal baca. Sentiasa Sentiasa merasai keagungan Allah. Keagungan Allah. Okey. Yang kedua, siapa nak? Jual pula Ustaz. Juan. Okey, Juan, mari ke depan. Dua apa tadi? Kedua tadi membentuk. Membentuk. Okey, membentuk. Bentuk peribadi. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Okey, bagus. Boleh Ustaz. Okey, Juan baca yang kedua. Membentuk pribadi berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Okey, bagus. Okey, Hakimi. Datang ke depan dan susun potongan ayat. Okey. Okey, ni bila memupuk je. Wah. Okey, Hakimi baca. Semua ikut. Memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Okey, Ahmad pula. Pergi. Jom. Datang ke depan. Okey. Susun ayat tadi. Abang mesti fokus kan? Ini ya. Abang dah fokus dah ni. Okey, Melazimi. Kat sini. Ni kat sini. Okey, bagus. Semua tepuk tangan untuk Ahmad. Okey, Ahmad baca yang tadi. Melazimi Semua ikut. Melazimi sikap rendah diri dan tidak sombong. Okey, bagus. Okey, semua sama-sama baca. Sentiasa merasai keagungan Allah. Kedua, bentuk peribadi berakhlak mulia. Ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Keempat, melazimi sikap rendah diri dan tidak sombong. Okey, bagus semua. Okey, Ustaz nak bagi kamu semua latihan pengukuhan. Okey, latihan ni macam exam. Kamu semua tak boleh tiru, tak boleh rujuk mana-mana buku teks. Okey. Okey, Ahmad, Susah. Panji, Naufal dan Juan. Okey. Kamu Ustaz bagi masa dalam 3 minit untuk buat kerja ni. Okey. Okey. Siap. Baik. Oh, laju. Awas. Okey, buat dulu. Ustaz buat taksiran ni untuk Ustaz uji kefahaman kamu, niatan kamu supaya kamu boleh jawab peperiksaan nanti. So, adakah bagus tak Ustaz buat taksiran ni? Bagus. Okey. Baik semua. Okey, masa hampir tamat. Semua percepatkan tulisan anda. Ayo. Kita Saya sudah siap. Siap Ustaz. Siap dah? Okey, Nafal siap dah? Nafal? Kau belum? Siap dah? Okey, Hakimi? Saya dah siap. Ahmad? Mantap. Siap. Ustaz akan kutip. Yeay. Kamu. Nanti Ustaz akan tanda. Dan nanti kelas seterusnya Ustaz akan bagi balik kertas ni. Dan kalau ada kesalahan Ustaz nak kamu semua buat pembetulan. Boleh semua? Boleh.
tadi apa yang kita belajar tadi? Semua ingat tak? Ya. Nama Allah. Nama Allah apa? Al-Alim. Okey, lagi satu kita baca Masuk. lagi Dalil. dan Kepentingan. dengan apa? Nama Allah. Beriman. Kepada Allah. Okey, bagus. Okey, seterusnya Ustaz harap kamu semua boleh sentiasa ingatlah nama-nama Allah ni, bukan nama Allah Alhamdulillah dan Azim saja. Nama Allah 99 nama tu. Kamu semua kena ingat nama tu sebab nama-nama tu bukan nama-nama Tuhan kita. Okey, semua boleh bangun. Boleh bangun semua? Okey, Ahmad, ketua kelas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Bye.